Okey, terima kasih Hi-Fi Home yang telah bagi aku sampel untuk aku review lapik meja, kerusi dan banyak lagi barang aku akan review. Tapi aku nak review ni lapik kerusi. Kalau korang punya kerusi buruk macam ni nak buat kenduri kan, korang boleh pakai kain ni. Okey, sekejap aku nak pasang, kita akan review sama-sama, okey? Okey, cara nak pasang ni korang just sarungkan ni, masukkan bahagian kepala dia dan korang tarik je, okey? Korang tarik macam ni, bagi kemas dan korang tarik. Nampak tak? So, kerusi korang akan nampak lebih kemas dan dia ada renda-renda kat bawah dia ni. Susah untuk buat majlis nampak lebih kemas lah. Okay, kalau korang nak beli, korang boleh visit dekat Hi-Fi Home ataupun back produk yang aku telah tag. Okay, Assalamualaikum, bye. Okay, satu lagi produk adalah untuk lapik meja daripada Hi-Fi Home. Yang tadi aku dah review bahagian kerusi, ni aku nak review untuk meja pula. Material dia plastik, senang untuk korang cuci. Kalau tertumpah barang ke, tertumpah kuah ke semua, ni material dia. So kalau meja korang buruk macam ni kan, meja lama kan, nampak lebih formal, lebih kemas, korang pakai je lapik meja ni. Dia plastik senang kalau barang tertumpah ke, kuah tumpah ke kan, dia akan senang untuk korang lap dan cuci. Nampak? So korang lah. So kalau korang nak beli, korang boleh visit ke Hi-Fi Home untuk dapatkan lapik meja dan kerusi. Okay, Assalamualaikum, bye.